Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong menyatakan kesediaannya untuk berdepan tindakan undang-undang daripada pemimpin PAS Zaharuddin Mohamad yang sebelum ini mengancam mahu menyamannya atas dakwaan memainkan sentimen perkauman. Sim berkata tindakannya hanyalah untuk menentang unsur perkauman dan mempertahankan maruah Angkatan Tentera Malaysia. Saya hanya bersuara melawan tindakan perkauman tersebut dan mempertahankan Angkatan Tentera Malaysia. Sekarang, kamu nak ambil tindakan undang-undang terhadap saya? Saya tidak akan berganjak dari melawan pemimpin PAS itu yang bersikap perkauman, rasis dan menghina prajurit kita. Kalau kerana mempertahankan keharmonian masyarakat pelbagai kaum di Malaysia dan martabat ATM, maka saya mahu disaman oleh pemimpin PAS itu. Saya bersedia, katanya dengan tegas. Ahli Parlimen Bukit Mertajam dari parti DAP itu turut menyatakan bahawa beliau kini menunggu surat saman daripada Peguam Zaharuddin yang merupakan menantu kepada Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Apalah sangat perjuangan kecil saya ini jika dibandingkan dengan nilai perpaduan masyarakat Malaysia dan pengorbanan serta maruah anggota ATM kita, tambahnya menerusi satu hantaran di Facebook pada hari ini. Isu ini tercetus apabila Zaharuddin mendakwa Sim bersama beberapa ahli politik lain telah memutar belit kandungan yang dimuat naiknya sehingga menimbulkan tanggapan bahawa beliau berkelakuan perkauman. Zaharuddin mempertahankan dirinya dengan mengatakan bahawa dia hanya menggunakan gambar Major General Datuk Johnny Lim Eng Seng, pegawai kanan ATM berbangsa Cina pertama, dinaikkan ke pangkat Lieutenant General sebagai elemen visual semata-mata dan mendakwa menjadi mangsa tafsiran yang berat sebelah. Dalam perkembangan berkaitan, Sim turut menggesa pihak berkuasa agar mengambil tindakan terhadap Zaharuddin atas tuduhan mengapi-apikan isu perkauman. Beliau sendiri yang menghasut sentimen perkauman dengan memperalat gambar pelantikan Lieutenant General Angkatan Tentera Malaysia berbangsa Cina. Malah, parti beliau sendiri turut mengakui ahlinya bertindak sedemikian dalam kenyataan media mereka. Saya menggesa sekali lagi agar pihak berkuasa mengambil tindakan undang-undang yang tegas terhadap Zaharuddin, ujarnya lagi.